Waida nak tunjuk anda rumah harga 204,000 jenis semi-D cluster di Bandar Baru Setiawan yang dilengkapi pelbagai kemudahan elit. So sekiranya anda daripada KL, Selangor ataupun daripada utara, Taipei, Kedah, anda akan masuk highway WCE dan exit Setiawan Utara. Daripada tol Setiawan Utara ni dalam 12 km 15 minit sahaja nak ke Bandar Baru Setiawan. Dekat sini kalau anda terus, anda akan jumpa Bandar Manjung yang dilengkapi pelbagai kemudahan. Daripada Simpang 4 tadi kita akan ke kanan. Inilah suasana jalan dia nak menuju ke Bandar Baru Setiawan. Kawasan dia agak tenang, tak perlu masuk kawasan bandar yang agak serabut. Nanti dalam Bandar Baru Setiawan ni juga akan ada pelbagai kemudahan yang anda tak perlu keluar ke kawasan lain pun. So ini jalan masuk utama Bandar Baru Setiawan. Bila kita dah sampai di roundabout utama ni, anda akan nampak sebelah kiri tu sedang naik Pasaraya Bilin yang agak besar. Jadi dekat sini nanti anda boleh shopping, dah tak perlu keluar ke Bandar Manjung. Sekarang pukul 6.30 petang, pasar malam pun dah start. So sebelah kiri ni akan naik shop lot ataupun commercial area. Ada tapak masjid dan tapak stesen minyak. Kemudian sebelah kiri ni juga ada taman rekreasi yang paling besar di Bandar Baru Setiawan. Ada jogging track, padang bola sepak dan bola takraw. Okay, sebelum kita nak terus ke Fasa Baru, Waida nak bawa anda ke Clubhouse dulu untuk tengok fasiliti yang ada di dalam Clubhouse. So ini adalah parking di hadapan Clubhouse. Itu Dewan Badminton Datuk Miss Pun Sidik. Ada pinkball juga dalam tu. Ini kalau dari luar kita dah boleh nampak taman tema air kanak-kanak. So kalau dari hadapan Clubhouse ni kita boleh nampak Pasaraya Bilin yang sedang dalam pembinaan tu. Jadi bagi anda yang belum lagi beli rumah di sini, anda nak datang, nak menggunakan fasiliti kolam renang, anda boleh datang pukul 9 pagi sampai pukul 8 malam. Kalau hari Jumaat, Sabtu, Ahad, anda boleh mandi sampai pukul 9 malam. So dalam ni ada fasiliti ATM, ada kawasan untuk book corner. Sementara nak tunggu anak-anak mandi, anda boleh lepak dekat situ. So inilah dia fasiliti kolam renang bersaiz Olimpik. Anda nak minum-minum, nak makan pun kita ada kafe dekat sini. Ada western food, makanan Melayu pun ada. Bagi anda yang duduk dan beli rumah di sini, anda boleh dapat membership RM5 per entry. Tapi orang luar per entry RM8. Itu kolam kanak-kanak dan itu entrance untuk masuk ke taman tema air kanak-kanak. So semua ni, fasiliti ni, anda tak perlu bayar maintenance fee setiap bulan. Siapa yang berani beli fasa 1 dulu, rumah-rumah yang bersebelahan dengan Clubhouse ni sangat untung sebab diorang dapat rumah yang berdekatan dengan Clubhouse tapi harga murah dalam RM148,000 sahaja. Okey, jom kita tengok master plan untuk projek ni. Sekarang kita berada di rumah gelap, betul-betul dekat roundabout utama. Sebelah dia fasa 1A, 1D, 1C yang harga dulu semua bermula 148K. Fasa 2C ni belakang Pasaraya Bilin dan juga taman rekreasi. Fasa 2D semua dah ada penduduk. Di roundabout kedua ni kita nak ke Fasa Baru, kita akan ambil ke kiri dan kita akan terus ke Fasa 4C. Fasa 4D, fasa yang terakhir akan datang. Dekat roundabout kedua kita dah ada deretan kedai. Bahagian shop lot ni ada pelbagai kemudahan lah yang anda boleh dapat di sini. So dekat roundabout kedua ni, kalau terus anda akan terus ke Bota, Seri Iskandar, Ipoh. So dekat dah. Kalau nak ke Seri Iskandar tak sampai pun 40 minit, 30 minit kalau trafik tak heavy dah boleh sampai. So daripada kiri ni kita terus untuk ke Fasa 4C. Sebelum tu kalau anda perasan bumbung yang warna merah ni adalah perumahan Prima. Satu-satunya rumah yang berstrata title. Untuk strata title anda tak boleh renovate.
Namun fasa-fasa lain semua individual title dan anda boleh renovate. Yang ni fasa tempat A, rumah jenis semi cluster macam fasa yang baru ni. Dan sebelah dia kalau anda tengok ni dia macam deret je kan. Ini rumah jenis teres setingkat fasa 4B. Dah habis, dah sold out. InsyaAllah jangkaan dapat kunci dalam tahun ni. Rumah PPAM pun ada dalam fasa 4B. So kita akan ke sebelah dia untuk ke rumah fasa 4C. Kita dah masuk kawasan perumahan fasa 4C. Sebelah ni nanti fasa yang terakhir iaitu fasa 4D. Sekarang Waida berada di pertengahan antara fasa 4D, rumah jenis teres harga 175K. Kita dah tak ada unit. Sekarang fasa baru, fasa 4C yang masih ada available unit yang anda boleh mohon dengan promosi harga murah sangat-sangat. Rumah jenis semi cluster harga 204K sahaja. Ada tanah tepi 10 kaki yang anda boleh dapat. Selain di Setiawan, kita ada di Tapah Road dan juga di Teluk Intan. Tapah Road dan juga Teluk Intan keluasannya lebih lebar sikit, 23 kaki, namun harga dia dalam 211,000 sahaja. Tapi di Setiawan harga sangat mampu milik, 204,000 sahaja, 204K. Kat mana nak jumpa harga rumah semi-D yang macam ni kan? Jadi bagi anda yang tak banyak bajet, nak jimat bulanan, boleh grab rumah yang kami tawarkan. Sama ada di Bandar Baru Setiawan Perak dengan harga 204,000 sahaja, atau anda nak yang di Tapah Road dan juga Teluk Intan pun ada dengan harga 211,000. Hai, sekarang Waida berada di fasa 4A, rumah yang sama macam anda tengok di fasa 4C tadi kan. Cumanya ini adalah versi yang dah siap. Kalau tadi anda tak puas hati tengok rumah yang belum siap, so Waida nak bawa anda tengok rumah yang betul-betul dah siap. Design dia macam ni lah, bumbung dia pun petak sama macam ni. Fasa 4A, sekarang kita berada di fasa 4A. Dan dia punya keluasan pun sama sahaja, 20 kali 60 kaki. Jom. Okey, porch ni keluasan dia 20 kali 20. Dan binaan daripada pintu sampai dinding dapur belakang 20 lebar, 40 kaki panjang. So keseluruhannya lebar 20, panjang 60 kaki, tak termasuk tanah tepi 10 kaki. Rumah jenis semi cluster ni dia kembar 4, 2 depan dan 2 belakang. Pintu dapur kita dekat tepi dan di bahagian tengah pun kita ada sliding door juga. Bila kita masuk pintu dapur dekat tepi ni, ini adalah ruangan dapur anda yang kita dah pun buat partition siap-siap supaya tetamu anda tak terus nampak ruangan dapur anda. Bilik belakang ni, bilik yang ketiga, pun ada ruangan cahaya yang membuatkan ruangan bilik ni ada cahaya dan tak terlalu gelap. So anda pun akan dapat sekali tabletop ni. Jadi anda hanya boleh tambah kabinet sahaja. So bertambah jimat lagi kos anda. Ini bilik air yang kedua, duduk pertengahan antara bilik ketiga dan kedua. Dekat living area ni ada sliding door. Bilik yang kedua juga ada ruangan untuk cahaya. So tak perlu risau, bilik tak terlalu gelap, still ada cahaya. Untuk bilik utama, kita datangkan sekali dengan bilik air dan juga tingkap. Waida nak pesan kepada anda yang berminat untuk apply, yang nak rumah landed pada harga yang murah, boleh jimat bulanan, boleh apply secepat yang boleh. Sebab unit kita memang dah tak banyak, kos permohonan semua percuma. WhatsApp Waida ataupun klik link yang ada di bawah untuk tengok maklumat lanjut sebelum permohonan.